Okay, hai semua. Thank you so much kerana menonton. Okay, pada video episod pertama daripada my channel, iaitu dengan subtitle. Hari ini kita akan membincangkan tentang childhood juga. Dia tak ada nak kata macam childhood, tapi lebih kepada pengalaman kita sebagai budak. Masa aku, pengalaman kita sebagai seorang budak lah. Tak kira daripada kita umur berapa pun. Yang penting kita ada waktu kita budak. Bukan kita tak ada waktu masa kita bukan budak lagi. Faham kan? Jadi aku tak tahu nak tak title apa. Nanti aku try search kalau aku dapat. InsyaAllah. Okay, aku nak tanya beberapa soalan lah. Kalau korang pernah rasa lah waktu korang budak. Sebelum aku mulakan cerita ni, kalau korang rasa macam audio aku kurang jelas ke ataupun tak dengar ke apa, just komen je. Jangan diam. Sebab kalau aku pun kadang-kadang first baik pun tak tahu juga nak buat dari mana kan. Dan aku pun nak tahu juga salah apa yang setiap video yang aku buat. Okay. Okay, soalan pertama yang aku nak tanya. Apa yang korang rasa bila korang dapat duit lebih? Bukannya RM5 tau. Dia macam lebih 20 waktu korang kecil. Dan korang tak tahu nak buat apa. Aku kan cerita pasal coklat ke apa tak. Tapi pengalaman korang bila korang dapat duit lebih tu, dia bagi korang untuk budak zaman sekarang ni biasa je. Tapi untuk kita yang masa budak, rasa macam lebih banyak nak beli. Faham tak? Bukan satu lah cerita yang waktu aku budak. Dan kalau korang rasa waktu budak korang tu lebih ekstrim ataupun hyper, just komen je. Aku nak dengar kat. Cerita dia macam ni tau. Waktu aku dalam 7 ke 8 tahun lah, aku pergi KL dengan mak ayah aku lah. Dan waktu tu juga aku tak tahu kenapa, macam tak tahu nak beli apa. Sebab kedai tu dekat je, turun sikit, depan sikit sampai lah. Aku tak tahu berapa aku dapat waktu aku nak pergi kedai tu. And then aku minta mak mertua aku, arwah mak mertua aku, nak beli gula-gula. Sebab yalah kedai dekat. Kalau kedai jauh tak ada, aku duduk rumah je lah kan. Betul tak? Lepas tu dia bagilah aku RM5 tu. Ke tak ingat sama ada RM5 atau RM10. Bagi aku dah cukup besar dah. Sebab aku kita bukan tak pernah pandang duit. Cuma nak tahu kan berapa yang kita boleh dapat untuk beli sesuatu yang kita nak. Dia tak banyak, aku beli gula-gula apa je. Yang Mentos, Cloud9 tu je lah, benda-benda yang basic yang aku selalu beli waktu budak. And then aku pun pergilah beli kan. Adalah barang-barang yang arwah mak mertua aku suruh beli. Aku beli lah, beli. Duit cukup kan. Lepas tu aku balik, tiba-tiba dia tak cakap apa-apa pasal baki yang aku nak beli tu kan. Yang aku dah beli semua tu. Lepas tu arwah mak mata aku cakap, ada dapat baki tak? Lepas tu aku cakap lah, ada. Lepas tu dia diam je. Dia kira-kira semua harga semua. Tapi rasa lebih. Dia diam je. Aku ada cakap lah, ada baki ke? Dia senyap. Dia lepas dia dah kira semua, aku bagi duit, dia duduk diam. Dia main phone. Dia tengok surat khabar lah, apalah dia buat. Ikut suka dia lah, dia buat apa. Lepas tu aku pergi kedai tu balik. Arwah mak mertua aku marah lah. Aku pergi cakap dia, minta wang balik. Lepas tu mak aku kira semua. Aku tengok balik masa datang ke kedai tu lah. Datang aku tengok semua harga semua. Harga dalam berapa ringgit? RM3.50. Jadi kalau tolak RM5, kira baki untuk aku dapat mungkin dalam RM2.50. Kalau tak silap aku lah kan. Lepas tu aku pun macam okey tak apa. Lepas tu aku pergilah jumpa dekat abang cashier tu kan. Cakap, uncle, saya punya duit baki tu you lupa bagi. Lepas tu dia diam. Dia tengok je. Dia tengok macam muka panas. Aku pun pelik lah. Pasal pakcik ni panas. Aku tanya pasal baki yang aku beli tu kan. Barang tak banyak pun. Dalam 2-3 barang je. Cuma aku pelik kenapa dia panas kat aku. Aku diam. Macam, aku tanya lagi. Uncle, saya nak baki saya balik. Tadi saya bagi lebih kan. Saya nak bagi saya balik. Itu aku jawab lah kat dia. Lepas tu dia cakap, you beli apa tadi? Lepas tu aku cakap aku beli ni, tu ni. Harga semua RM3.50. RM3.50 lah. Lepas tu dia marah aku. Mana ada? Itu dia popek. Harga semua
RM5. Aku kata, RM5? Saya bagi 10. Mana lagi 5? Waktu tu walaupun nampak macam IQ kurang kan, tapi aku faham lah genap-genap tu kan. Macam kau bagi 5, mesti dapat 5. Sebab aku bagi 10. Betul? Kalau aku ada tersilap pasal harga ataupun amount yang aku dapat dari arwah mak mertua aku tu, aku sorry lah. Harga bukan aku dapat RM5 tau, 10. Silap. Okay, sorry. Okay, kita teruskan cerita ya. Sorry. Lepas tu dia tak adalah marah. Aku tanya elok kan. Saya beli harga semua 5. Jadi mesti dapat bagi 5. Kenapa bagi saya tak dapat? Sepatutnya saya dapat 5 lah. RM5 lah masa aku. Tu dia diam. Aku pun aku tanya pasal baki aku, kenapa dia diam? Dia peniaga customer, mesti dia tahu berapa harga, berapa tu kat kedai. Aku waktu terlintas kat fikiran dalam hati waktu tak marah pun, cuma geram kan. Lepas tu dia pun tak nak panjang cerita, dia macam ambil lah RM5 ni. Lepas ni kalau you mau beli, you bagi tahu berapa harga yang you beli. Okay. Lepas aku macam okey lah, tak apa lah. Aku pun sama lah macam dia, tak nak bertengkar panjang kan. Lepas aku ambil duit aku bawa balik. Aku macam tak apa lah, benda dia dapat dah kan. Yang penting baki betul. Aku beli 5, mesti dapat 5. Sebab aku bagi 10. Betul. Ada lagi sebenarnya childhood ataupun masa kebudak-budakan aku tu. Cuma banyak lagi. Tapi ni untuk part 1 lah. Nanti akan ada sambungan untuk part 2. Dan jangan lupa like, comment and subscribe. And see you in the next video. Okay. Bye-bye.